Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Khairul Afif. Untuk video kali ni aku bawa korang hiking bersama aku ke Gunung Kerunai yang terletak di Great Perak. Intro, let's senggalo. Perjalanan kami bermula seawal jam 2 pagi. Macam korang tengok, keadaan gelap gelita, hanya bertemankan lampu kereta dan juga lampu headlamp masing-masing. Dari sini kami menaiki highlight menuju ke kaki Gunung Kerunai, iaitu titik permulaan untuk mendaki. Tengok abang kahar kita. Tengok baju. Beginilah pemandangan kami sepanjang hiking 4 jam untuk ke puncak. Agak mencabar kerana gelap gelita, hanya berbekalkan headlamp saja. Aku nak tunjuk view sepanjang trek hike pun tak dapat disebabkan gelap gelita. Jadi stay tune hingga akhir video, aku tunjuk keindahan view trek Gunung Kerunai dekat korang semasa turun nanti. Jom kita terus ke puncak Gunung Kerunai. Selamat pagi daripada puncak Kerunai. 1000 meter. Alhamdulillah, akhirnya kami telah pun tiba di puncak Kerunai sebelum waktu subuh tadi. Walaupun penat, inilah nikmat sebenar pendakian, melihat waktu sunrise. Dapat menunaikan solat subuh jemaah di puncak gunung. Dan yang paling penting untuk korang tahu, di puncak Kerunai ni tak ada sumber air. Jadi, korang perlu bawa bekalan sendiri untuk minum, masak dan juga berwuduk. Jadi kalau korang tak nak masak, korang boleh bawa bekal nasi siap-siap. Udara yang segar, nikmati teh yang panas sambil menikmati view yang indah. Memang menawan. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu semua para pendaki, iaitu sunrise di puncak Gunung Kerunai. Untuk pengetahuan korang, ini bukanlah kemuncak view pada hari ini. Ada banyak lagi yang menarik. Lepas ni aku nak tunjuk dekat korang. Stay tune sampai akhir video. Aktiviti santai. Lepas ambil gambar, kita masak Maggi. Berkabul. Tengok Syah kita ni. Ya Allah, rambut. Maggi. Macam mana tu? Sedap. Ni aktiviti wajib. Naik gunung, masak Maggi. Maggi perut mula berbunyi. Kami masak Maggi kari sebagai pengisi tenaga. Dari puncak ini juga jelas kelihatan Gunung Alai di sebelah Gunung Kerunai. Inilah dia tarikan utama Gunung Kerunai. Fenomena awan kapet, lautan putih beralun menutupi lembah, membuatkan seolah-olah kita berada di atas awan. Tak hairanlah gunung ini menjadi lokasi popular bagi pendaki untuk memburu sunrise dan sea of cloud. Kita tak tahu, kita nak gambar. Kat situ satu. Gelap pun tak apalah. Panas-panas awan kapet Gunung Kerunai. Nah, tak boleh ni. Okay, on the way turun. Memandangkan mendaki tadi dalam keadaan gelap, saya sempat rakam trek ketika menuruni gunung yang sangat indah. Laluan di sini agak curam, berbatu halus dan licin, jadi pendaki perlu lebih berhati-hati supaya tidak tergelongsor. Sepanjang perjalanan turun ada beberapa spot menarik untuk bergambar dengan latar awan kapet. Memang rugi kalau tak singgah ambil kenangan di sini. Ni paling best view masa turun. Ya Allah. Jenuh kami tebas. Jenuh kami tebas ni. Wih, comel apa? Kena ni. Jangan cakap tak belanja. Jangan cakap. Mana makan. Slow-slow. Slow. Laju mas. Cepat lah nak.
Walaupun penat, trip kali ini sangat berbaloi. Gunung Kurunai bukan sekadar pendakian, tapi sebuah pengalaman yang mengajar kita erti kesabaran, syukur dan kagum dengan keindahan ciptaan Tuhan. Gunung ini mungkin kecil jika dibandingkan dengan gunung lain di Malaysia, tapi pemandangan dan pengalaman di sini memang besar maknanya. Kita dah lepas checkpoint pertama. Tak lama nak sampai bawah. Sebagai bukti puncak. Okey, kita dah sampai di kaki, dekat starting point tu, di kaki gunung. Dan kita akan tunggu yang lain. Jadi terima kasih menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Thank you. Sampai di sini saja untuk video hiking Gunung Kurunai kali ini. Jumpa korang di next video. Harap korang enjoy. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Terima kasih kerana support. Stay tune. Video-video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.